Nama saya Azalinda binti Zubir. Saya berniaga di Batang Kali, Hulu Selangor. Saya berniaga bersama suami saya berdua. Sejak tahun 2020, Azalinda meneruskan legasi perniagaan Apam Balik warisan ibunya. Sepanjang perjalanan ini, pelbagai cabaran telah ditempuhi, termasuk perubahan lokasi tapak gerai. Namun, kepercayaan dan keyakinan Azalinda bahawa perniagaan Apam Balik ini mampu berkembang lebih jauh terus menjadi sumber kekuatan dan semangatnya. PSN IT Card Niaga ni, saya belajar banyak sebenarnya. Pasal duit, keluar masuk duit, tengok modal apa semua tu. Macam sebelum ni, saya duit tu, niaga banyak tu, modal banyak tu, tak nampak lah ada barang tu untung tak ada untung, tak nampak. Tapi sejak saya join program PSN IT Card Niaga ni, saya dapatlah adjust tu. Azalinda mempelbagaikan cara beliau menguruskan perniagaannya dengan tidak menghadkan perniagaan Apam Balik di gerai semata-mata, malah memanfaatkan platform penghantaran makanan dalam talian untuk meluaskan capaian pelanggan dan perniagaannya. Geran tu saya beli acuan Apam Balik nipis. Sebab sebelum ni saya ada Apam Balik besar je. Lepas tu bila saya dapat bantuan ni, saya terus ambil acuan Apam Balik nipis. Alhamdulillah, lepas saya dapat acuan Balik nipis ni, saya dapat order catering. Alhamdulillah dah banyak juga yang saya dapat dah. Okay, program BSN IT Card Mula Berniaga ni, saya sangat-sangat recommend lah untuk siapa-siapa yang nak mula berniaga ke ataupun korang tak tahu jalan macam mana nak upkan korang punya tempat berniaga. Sebab macam saya ni berniaga tepi jalan pun sangat-sangat membantu lah. Jadi kat situ korang akan jumpa jalan keluar.